Sebab tu pelajar pun boleh menyimpan melalui kaedah akaun gate. Akaun gate ni fleksibel. Kenapa fleksibel? Sebab kita boleh tambah grade emas bila-bila masa di mana jua kita berada. Boleh jual secara online, boleh pajak secara online, boleh keluarkan emas fizikal bila-bila masa. Sebab tu pelajar pun boleh menyimpan melalui kaedah akaun gate. Fleksibel. Nak jual boleh, duit akan masuk dalam akaun bank kita sendiri. Nak keluarkan emas boleh. Fleksibel sangat-sangat. Sebab tu lebih 80% masyarakat kita memilih menabung melalui syarikat Public Go, memilih menabung melalui kaedah akaun gate. Simpan sikit-sikit. Simpan sikit-sikit. Cukup 1 gram boleh keluarkan emas. Cukup 10 gram boleh keluarkan emas. Akaun gate tanpa komitmen bulanan. Tak sama macam kita bayar hutang. Kita bayar hutang kereta, kita bayar hutang bank, tak sama. Ada duit, simpan. Tak ada duit, duduk diam-diam. Nanti ada duit, baru kita simpan. Tak ada masalah. Cuma nak menabung emas melalui syarikat Public Go, kena buka akaun emas percuma. Buka dulu secara percuma, nanti kita boleh menabung serendah 100 untuk aktifkan akaun.